tolonglah, saya tak nak ganggu keluarga abang. Saya cuma nak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Lepas kemalangan tu, mak abang cakap yang abang dah meninggal, tapi abang ada kat sini, abang hidup lagi. Kemalangan apa pula ni? Kau buat cerita apa ni? Ha? Kau jangan datang sini nak fitnah aku, nak ugut aku lah. Aku dah cakap banyak kali, aku tak kenal kau. Faham tak? Inilah warning Marissa tak berapa sihat. Kalau apa-apa jadi dekat dia, dia dengar cerita dongeng awak ni, apa-apa jadi dekat dia, aku tak akan lepaskan kau. Kau faham tak? Abang tolonglah. Saya cuma nak hak saya je. Saya nak abang mengaku yang abang ni suami saya, supaya anak kita... Ya, abang, kita ada anak. Nama dia Mikhail. Supaya saya boleh binkan kepada nama abang. Tolonglah, itu je yang saya minta. Lepas tu saya takkan ganggu hidup abang lagi. Tolonglah, abang. Dah lah. Aku cakap dah. Aku cakap aku tak kenal kau. Sekarang ni aku nak kau berambus. Berambuslah. Abang. Kenapa ni? Zulaikha? Kak Marissa, saya dengar cakap dia. Kalau kau datang sini nak rosakkan rumah tangga kita orang, tak payah. Aku cakap berambus, berambus! Apa semua ni, abang? Zulaikha, apa semua ni? Kak Marissa, saya minta maaf. Kau ni buat aku hilang sabarlah. Pergilah dari sini. Kau tak faham bahasa ke? Ya Allah, abang! Aku dah cakap dengan kau kan, aku tak kenal kau. Jangan datang sini nak fitnah aku. Abang, jangan, bang. Nak rosakkan rumah tangga aku. Sekarang aku nak kau berambus. Sampai dia, abang. Suka.